Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi alhamdulillah pada kali ini kita akan kongsikan lagi sambungan kepada perbincangan kita berkaitan topik 6. Pada kali ini kita akan berbincang berkaitan subtopiknya berkaitan penghayatan akhlak, asas kesepaduan nasional dan negara bangsa di Malaysia. Pada minggu lepas kita telah berkongsi tentang apakah prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama kita apabila kita berinteraksi dengan kepelbagaian. Iaitulah yang dimaksudkan kepelbagaian bangsa, budaya dan agama dan sebagainya lah. Di negara kita di tanah Melayu pada waktu dahulu kita telah membincang wujud kepelbagaian, pada hari ini pun sama juga. Dan kepelbagaian tu kita katakan pada minggu lepas dia terkait dengan satu kerajaan Melayu yang sangat berpengaruh pada waktu dahulu, iaitulah kerajaan Melayu Melaka. Di situlah bermulanya atau dianggap sebagai gelanggang kepelbagaian, dan kita bincang juga 3 nilai teras atau 3 nilai utama dalam kita berinteraksi dengan kepelbagaian ini, iaitulah pertama nilai amanah ataupun tanggungjawab, yang kedua nilai adil, dan yang ketiga nilai ihsan. Ketiga-tiga nilai ini kita telah membincang. Okey, pada hari ini kita akan tengok pula lanjutan kepada perbincangan minggu lepas. Iaitulah di sini ada perkataannya asas kesepaduan nasional dan negara bangsa. Okey, apakah yang dikatakan kesepaduan? Ada satu perkataan lain yang mungkin kita boleh bezakan, apakah perbezaan di antara kesepaduan dan kesatuan. Okay, jikalau kita dapat fikir, kesatuan itu kita boleh katakan ialah kita menyatukan. Contohnya kita menyatukan air kosong dan juga susu. Maka apabila kita telah menyatukan, maka wujud kesatuan di antara air kosong dan susu, maka jadilah air susu. Jikalau telah disatukan air dan susu tadi, maka sangat susah untuk kita pisahkan semula dalam keadaan masih mengekalkan ciri-ciri atau sifat-sifat asal. Kita keluarkan semula susu daripada air susu, maka mustahil lah. Jadi itulah yang dikatakan sebagai kesatuan. Jadi jikalau kita nak kaitkan dengan negara kita Malaysia, adakah kesatuan, adakah menyatukan semua bangsa yang pelbagai tadi boleh dicapai? Dalam erti kata kita cuba menyatukan atau mengekalkan satu ciri yang sama atau satu ciri identiti yang sama, di mana tiada identiti Melayu, Cina, India, semuanya satu ciri. Maka sudah pasti kita akan katakan boleh dikatakan hampir mustahil. Maka atas dasar itulah perkataan kesatuan tidak dapat digunakan dan ditukar kepada perkataan kesepaduan. Kesepaduan ni kita boleh katakan seumpama kita mengambil atau mengumpulkan lidi. Lidi-lidi yang banyak tu kita satukan dia, kita sepadukan dia, akhirnya dia menjadi kuat. Maka jikalau kita nak leraikan lidi tadi, masih lagi mengekalkan ciri-ciri identiti yang asal. Maka itulah kesepaduan. Kita boleh bersepadu tapi susah untuk bersatu. Jadi dalam konteks negara kita, itulah yang dimaksudkan sebagai asas kesepaduan nasional. Iaitulah kita menghayati nilai akhlak yang 3 tadi yang teras, iaitulah amanah, adil dan juga ihsan tadi. Itulah asasnya kepada macam mana kita nak bersepadu dengan pelbagai bangsa yang wujud dalam negara kita dan juga negara bangsa di Malaysia. Okay, apakah maksud negara bangsa? Mungkin kat sini kita boleh keluarkan 2 pendapat, iaitulah adakah negara bangsa tu negara yang dihuni oleh bangsa yang sama sahaja, satu bangsa sahaja, ataupun juga mungkin ada yang berpandangan negara bangsa adalah negara yang dihuni oleh banyak bangsa. Maka manakah antara 2 pendapat tadi
yang tepat? Cuba fikirkan. Jawapannya adalah negara bangsa adalah negara yang dihuni oleh satu bangsa sahaja. Seperti mana bangsa ataupun negara Jepun. Kita lihat negara Jepun itu dihuni atau diduduki atau majoritinya adalah berbangsa Jepun, berbahasa Jepun dan berbudaya Jepun. Namanya pun negara Jepun. Dalam konteks negara kita, bagaimana? Negara kita Malaysia, Malay. Tapi bangsanya pelbagai. Bahasanya pun juga pelbagai. Budayanya juga pelbagai. Maka macam mana kita nak wujudkan konsep negara bangsa di negara Malaysia yang pelbagai bangsa, budaya dan bahasa serta agama. Maka itulah yang cuba kita bincangkan. Jadi dalam kita berhadapan dengan keadaan negara kita yang pelbagai, maka penghayatan terhadap akhlak yang sebenar itulah yang pentinglah bagi kita sebagai orang Islam. Agama kita mengajar kita beberapa caralah untuk kita mengekalkan ciri-ciri ataupun akhlak yang terbaiklah menurut ajaran agama kita. Itulah pertama di sini kalau kita lihat, kita kena menghayati Al-Quran dan Sunnah. Jikalau kita menghayati, iaitulah kita mengamalkan dalam kehidupan kita, apa tuntutan yang dinyatakan dalam Al-Quran, apa tuntutan yang ada dalam Sunnah, yang diajarkan oleh Nabi kita, maka itulah yang terbaik. Pasti kita akan selamat daripada dosa-dosa dan juga keadaan ketegangan di antara kita sama. Kemudian yang kedua, kita menjadikan Rasulullah ni sebagai uswah hasanah. Rasulullah ini hidup di zaman atau di negara Madinah tu bukan hanya bangsa Arab Quraisy sahaja, tetapi di situ ada bangsa Arab yang pelbagai kabilahnya. Wujud juga Yahudi dengan kabilah yang pelbagai juga. Contohnya Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Maka bagaimana Nabi berinteraksi dengan kepelbagaian tadi? Kan, kepelbagaian kabilah. Maka nak kita boleh katakan Nabi telah pun menunjukkan caranya bagaimana berinteraksi dengan kabilah yang pelbagai, yang mana akhirnya menjadi aman, harmoni dan damai, kan? Maka itulah kita cuba cari apakah contoh yang ada pada diri Rasulullah SAW tu. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan ibadah. Jikalau kita melaksanakan ibadah, maka pastinya akhlak kita terbaik. Sebab ibadah ni kita pernah bincang, ibadah ni hukumnya dua je, sama ada hukumnya wajib, seperti solat itu ibadah hukumnya wajib, puasa juga ibadah hukumnya wajib, ataupun yang sunat. Seperti kita bersedekah tu ibadah hukumnya sunat. Ataupun kita berkata perkataan yang baik, itu juga ibadah. Tapi itu wajiblah kita berkata perkataan yang baik. Maka nak katanya, jikalau kita melaksanakan ibadah, maka sudah pasti kita ni baik, berakhlak. Sebab kita mendapat pahala. Tidak ada ibadah yang hukumnya haram. Tidak ada juga ibadah yang hukumnya makruh. Maka ibadah pasti berpahala. Jadi jikalau kita melaksanakan ibadah, pastinya kita ni adalah orang yang baik. Akhlaknya lah. Kemudian yang keempat, kita kena perbaiki akhlak kita, cara penampilan kita, tindakan kita dengan kita mempelajari ilmu-ilmu berkaitan akhlak lah. Maka jikalau kita ada ilmu tersebut, kita latih diri kita, kita paksa diri kita ke arah sikap ataupun tindakan yang lebih baik, maka itulah cara yang sebaiknya lah. Jikalau kita muhasabah diri kita dan kita kenali diri kita telah membuat satu perkara yang tidak sepatutnya, maka kita cuba cari ilmu yang berkaitan dan kita didik, latih diri kita ke arah lebih baik. Kemudian seterusnya ialah tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ni kita dah jumpa dah perkataan ni sebelum ini, iaitulah bahawa topik pendidikan. Maka tarbiyah ni adalah pendidikan. Tarbiyah itu adalah pendidikan, ruhiyah ini adalah rohani ataupun dalaman kita. Jadi kita kena melatih atau mendidik
kerohanian kita, dalaman kita supaya kita menjadi lebih baik. Biasanya kita akan dapati bahawa dalaman itulah menjadi asas kepada luaran. Jikalau luaran kita baik, pastinya ianya adalah cerminan daripada dalaman kita. Jadi kita kena mendidik dalaman kita. Kita didik dalaman kita yang mana akhirnya dalaman itu akan dicerminkan oleh luaran kita. Maka itulah yang sepatutnya. Kemudian yang terakhir adalah muhasabah diri. Muhasabah itu ialah kita menghitung diri ataupun refleksi diri ataupun menilai diri kita bagaimana. Hanya orang yang mengenali diri dia bagaimana, dia mampu mencari jalan untuk memperbaiki diri. Jikalau kita jarang muhasabah diri ataupun melihat bagaimana keadaan diri kita, adakah telah menjadi baik ataupun sebaliknya, maka sukarlah untuk kita ke arah lebih baik. Maka ini antara pendekatan yang agama kita ajarkan supaya kita ni lebih berakhlak, menampilkan ciri-ciri Islamiah yang terbaik bila kita berinteraksi dengan pelbagai bangsa, bahasa, agama dalam konteks negara kita sendirilah. Okey. Kemudian di sini ada beberapa pendapat ataupun penilaian yang dikeluarkan oleh seorang tokoh pemikir kita, iaitulah Profesor Diraja Tan Sri Dr. Naqib Al-Attas. Mengatakan, apakah itu adab? Adab itu adalah sebagai satu tindakan untuk mendisiplinkan akal fikiran, jasad dan jiwa. Jadi, adablah yang terbaik. Kerana adab ini dia melatih, mendidik, mendisiplinkan akal, fikiran, jasad dan jiwa secara serentak. Jikalau kita hanya mendisiplinkan luaran sahaja, jasad sahaja, maka ia tidak menyeluruh. Sebab itulah dalam konteks agama Islam, kita menggunakan istilah adab ataupun akhlak sebab perkataan ini dia meliputi secara bersama. Kita mendidik fikiran, kita mendidik jasad, kita mendidik jiwa supaya ikut tuntutan yang diajarkan dalam agama kita yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, adab itu ialah mencari kualiti dan sifat jiwa yang baik. Biasanya kalau kita katakan seseorang yang beradab, maka seseorang itu dia mempunyai kualiti pada jiwa dia dan fikiran dia serta tindakan lah. Kan seseorang yang tidak beradab, kita boleh katakan tiada kualiti. Jadi adab itu dia sentiasa mencari kualiti dan sifat baik lah dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, adab itu ialah perilaku yang benar dan sesuai lah dengan keadaan tertentu. Kalau tidak benar, maka dia yang tidak beradab. Contohnya, kita berada di tempat, kita masuk tempat baru kan. Maka kita kena berperilaku yang benar dan sesuai. Kita tidak boleh membuat satu perilaku yang tidak sesuai dengan keadaan baru. Kita kena tengok bagaimanakah keadaan. Contohnya kita masuk kampung tertentu, kampung pedalaman, maka kita kena sesuaikan diri kita dengan keadaan kampung tersebut supaya nanti kita dilihat beradab, sesuai dengan keadaan setempat. Ataupun yang keempat, adab itu ialah ilmu yang mampu selamatkan kita daripada kesalahan. Ya, betul lah. Orang yang beradab, jarang kita dengar orang tu dihukum kerana dia beradab. Kan? Jarang kita melihat kenapa kamu ditangkap sebab saya beradab. Jarang. Ataupun tidak pernah lah. Biasanya orang yang ditangkap melakukan jenayah atau perbuatan yang salah itu, biasanya dia tu tidak beradab. Dia buat satu tindakan yang menyalahi disiplin ataupun undang-undang atau peraturan. Maka jikalau kita beradab, kita telah selamatkan diri kita daripada kesalahan. Ataupun yang kelima, adab tu ialah kedudukan sesuatu yang benar dan tepat. Saya laju saja. Kemudian yang seterusnya adalah untuk mengetahui kedudukan yang tepat dan benar juga. Ataupun yang terakhir, adab tu ialah jelmaan keadilan. Kita dah bincang adil tu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka adab juga berperilaku atau bertindak
sesuai dengan tempatnya juga. Maka adab itu adalah cerminan atau jami'an kepada adil. Seseorang yang adil, dia beradab. Seseorang yang beradab, dia adil. Maka adab dan adil, dia sama dengan. Adab sama dengan adil, adil sama dengan adab. Okey, kemudian apakah itu akhlak? Akhlak kita dah bincang sebelum ni. Tapi di sini dinyatakan sekali lagi, akhlak tu dia cerminan jiwa lah. Cerminan jiwa yang tertanam. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa kita. Okay. Daripada sifat yang tertanam tersebutlah melahirkan perbuatan yang kita lakukan tanpa kita berfikir lebih dahulu ataupun spontan. Itulah akhlak kita. Okey, dalam nota ini juga kita akan bincang sedikit berkaitan perjanjian asal, iaitulah di mana kita ni sebagai manusia, hamba Allah ni, pada peringkat awal sebelum kita dijadikan di alam dunia ni, kita berada di alam roh, kita telah pun menyatakan persaksian kita tentang Tuhan atau tentang Allah SWT sebagai Tuhan kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ni, ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, alastu birabbikum, alastu, di sini sebut alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Yang artinya, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu, mereka berkata, syahidna, kami bersaksi. Jadi, kita semua sebenarnya, semasa kita berada di alam roh, kita telah pun mengatakan persaksian kita bahawa Allah lah Tuhan kita. Tapi saya yakin kita semua tidak ingat perjanjian ataupun persaksian tersebut. Kerana kita masih di alam roh. Okey, kemudian kita pergi lagi kepada perbahasan tentang perkataan ad-din, makna ad-din. Ad-din ni penting. Biasanya kita mengertikan ad-din itu adalah agama. Ya, betul. Satu maksud yang ada pada ad-din adalah agama. Tetapi ad-din ini juga dia membawa maksud yang lain. Nanti kita akan bincang sekejap lagi. Okey, ad-din ni, agama ni penting kerana agama itulah yang akan memandu kita untuk menilai mana yang salah, mana yang betul. Cumanya pada zaman kini ni, zaman kita sekarang ni, agama ini telah pun dikelirukan oleh fahaman-fahaman yang baru wujud. Kerana agama ni sumbernya adalah wahyu daripada Tuhan. Tapi sebab manusia ni yang tidak mahu agama, mereka menolak agama dan menggunakan sepenuhnya akal fikiran. Ataupun disebut kat sini, falsafah sekularisme. Sekularisme ni dia berasal di barat. Jikalau kita imbau kepada keadaan sejarah di barat, barat pada waktu itu adalah beragama Kristian. Bagaimana agama Kristian yang dipimpin oleh golongan padri, gereja Katolik, mereka telah menzalimi penganut Kristian. Maka akhirnya penganut Kristian di barat, mereka menolak ajaran Kristian dan membenci agama Kristian dan tidak menjadikan agama Kristian sebagai panduan dalam kehidupan. Akhirnya mereka menolak agama, mereka menggunakan akal semata-mata yang mana melahirkan falsafah sekularisme. Iaitulah mengatakan agama itu di tempat-tempat berkaitan keagamaan sahaja. Contohnya di rumah-rumah ibadah dan sebagainya, tetapi bab lain tiada campur tangan atau pengaruh agama. Maka itulah antara sebab kenapa agama pada hari ini dikelirukan. Tetapi Islam mengajar kita, Islam itu berada di semua keadaan kehidupan, tidak boleh dipisahkan. Itulah Islam, ya. Okey, apakah makna lain daripada perkataan agama? Kat sini ada perkataan semantik. Semantik ni kita boleh faham ialah satu bentuk kajian atau perbahasan tentang apakah makna lain yang ada pada satu-satu istilah atau perkataan. Kan, contohnya kita katakan dalam bahasa, contoh perkataan lain adalah contoh katakan bunga. Okay, perkataan bunga. Okay, ada berapa makna pada perkataan bunga? Mungkin antara kita akan jawab bunga itu antara ertinya adalah bunga. Bunga yang cantik dilihat berwarna-warni itu. Bunga juga boleh kita sebut atau kita kaitkan dengan langkah-langkah awal silat, kan, bunga silat tu. Ataupun bunga juga kita boleh katakan sebagai faedah
atau interest, bunga pinjaman, ataupun bunga apa lagi, kan. Jadi istilah ad-din ini juga banyak makna. Itu kita boleh katakan semantik, kajian berkaitan makna-makna yang ada pada istilah tertentu. Jadi selain daripada agama itu ad-din bererti agama, ad-din ini juga kita boleh ertikan yang pertama atas ni keberhutangan, hutang. Macam mana kita nak kaitkan agama itu dengan hutang? Mungkin akan ada yang berkata, ya, kita semua berhutang dengan agama Islam sebab Islamlah kita selamat di dunia, kan, selamat daripada sesat, selamat daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang dosa dan maksiat. Maka kita berhutang dengan agama Islam dan kita kena balas, kan, kita kena bayar hutang. Okay, macam mana cara kita membayar hutang kita dengan agama Islam ni? Kita bayarnya ialah dengan mengikut seluruh perintahnya, mentaati segala perintahnya, menjauhi larangannya, kan. Maka itulah cara kita melunaskan hutang kita kepada agama Islam. Ataupun agama itu juga, ad-din itu juga bererti menyerah diri. Ya, betul, dalam agama kita, kita menyerahkan diri kita segala-galanya. Adzalla ni merendahkan diri atau menghinakan diri. Wasta'bada, kita memperhambakan diri. Kita kena menghambakan diri kepada Tuhan kita, Allah SWT. Kita menghinakan diri kita. Jikalau kita dalam solat, kita merendahkan kepala kita, kan, ke tahap yang sama level dengan kaki, kan. Maka itu kita boleh katakan menyerah diri. Kita ikut apa saja yang Allah perintahkan. Allah kata solat wajib, kita pun solat. Allah kata berzina itu haram, kita pun tak buat. Mencuri itu haram, kita pun tak buat. Mengumpat itu haram, kita pun tak buat. Maka kita menyerah diri kita dengan mengikut segala-gala tuntutan atau perintah dalam agama kita. Okey, ad-din itu juga agama, kita boleh ertikan kuasa dan hukuman. Dalam agama kita ni ada hukum-hukuman tertentu. Yang 5 tu antaranya wajib, haram, makruh, sunat dan harus. Ataupun hukuman juga, contohnya bagi mereka yang bersalah, ada kesalahan jenayah akan dikenakan hukuman tertentu lah. Maka itulah dalam agama. Dan dalam agama juga ada kecenderungan tabi'i, diertikan juga kecenderungan tabi'i. Jikalau kita fikir lebih dalam, kesemua tuntutan dalam agama Islam kita ni, kesemuanya dia menyamai ataupun meraihkan apa yang ada pada sifat semula jadi kita. Kan? Sifat semula jadi manusia ni sukakan apa? Makan. Maka Islam ada keharusan dalam bab makanan. Tetapi tetap juga ada batas-batas tertentu. Tidak dibenarkan melampaui lah. Contohnya makan makanan yang diharamkan dan sebagainya. Maka kita boleh katakan agama Islam ini meraihkan kecenderungan tabi'i manusia. Kan? Kat sini disebut al-adah, kebiasaan, atau wasya'nu, iaitulah keadaan. Itulah antara makna-makna yang ada dalam perkataan agama. Keempat-empat ni betul ada dalam agama kita. Itulah makna agama yang sebenarlah menurut perbincangan yang dibincangkan oleh ulama-ulama kita. Okey, kemudian 6.5 dibincangkan juga tentang apakah cabaran-cabaran yang ada dalam kita nak berusaha ke arah kesepaduan negara kita ni, kesepaduan nasional. Ini antara isu-isu yang wujud, iaitulah cabaran dari segi luarannya dan juga dalaman. Luaran ini contohnya ialah pengaruh atheism, pengaruh besar atheism, pemikiran untuk tidak beragama ataupun humanisme ni. Satu ideologi yang mengatakan semuanya berpusatkan manusia. Kan, apa yang manusia kata betul ikut penilaian manusia, maka itulah yang diterima, kan. Maka ini memberi kesanlah. Dan macam mana kita fikirkan, macam mana kita nak bersepadu jikalau ada pengaruh-pengaruh luaran yang mempengaruhi usaha kita untuk bersepadu. Kan, mungkin pegangan tidak beragama. Macam mana orang yang tidak beragama hendak bersepadu dengan orang yang beragama, kan? Maka pastinya susah. Susah untuk bersepadu. Ataupun yang kedua, cabarannya ialah liberalisasi agama, bebas, menyatakan agama itu bebas, kan, liberalisasi agama. Ataupun penisbian agama dan nilai-nilai akhlak. Ataupun agama itu digunakan untuk keadaan tertentu, kan. Dan katanya bukanlah
agama tu sebagai panduan yang sebenar tapi digunakan untuk keadaan tertentu kan. Maka macam mana nak bersepadu jikalau ada pengaruh-pengaruh ini. Ataupun yang ketiga juga, dekonstruksi ataupun dan hermeneutika sumber agama. Kita boleh katakan menilai semula. Ada usaha-usaha untuk menilai semula. Kan? Menilai semula sumber agama. Contoh macam kita, dalam agama Islam, kita berpegang dengan teguhlah sumber Islam, Al-Quran dan Sunnah dan tafsiran-tafsiran daripada ulama kita yang asli dulu, yang lama, yang klasik. Tapi sekiranya ada usaha-usaha untuk menilai semula tafsiran tersebut, maka macam mana tu? Pasti akan berlaku pertentangan dalam tafsiran kan. Maka pasti mengganggulah ke arah usaha untuk bersepadu tadi. Ataupun yang keempat, pluralisme dan kesatuan agama. Mengatakan agama ni sama sahaja. Kita boleh pilih agama apa sahaja, nak Islam ke, Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke. Dia kata sama sahaja. Kan? Maka itu satu fahaman yang salah, kita tidak boleh terima. Kesemua ni dianggap sebagai cabaran ataupun pengaruh luaran lah yang merencatkan usaha untuk kesepaduan nasional. Okey, masalah dalaman pula adalah ni dinyatakan di sini penjumunan agama yang jumud, agama yang berpegang kepada fahaman yang terhad, ataupun kat sini diartikan literalisme, fahaman yang berpegang kepada maksud literal, maksud zahir bagi ayat. Contoh kan macam ayat Quran tu, kita pegang pada yang zahir saja, yang nampak saja. Kita tidak melihat kepada maksud yang ada di sebalik ayat tersebut. Kan, maka itu adalah antara jumud, literal, radikal. Radikal ni dengan cara yang tak sesuai lah. Dia ataupun terorisme, teroris ganas. Radikal ni melampau lah. Radikal ni melampau ataupun ekstrim. Ataupun yang kedua juga, menekankan secara berlebihan kepada aspek undang-undang dan fiqh. Pun ini masalah dalaman juga. Berlebihan kepada aspek undang-undang dan fiqh. Sedangkan Islam ni dia sesuai pada setiap ketika. Kan? Pada satu ketika hukum haram itu boleh bertukar menjadi harus. Kan sebagai contoh, jikalau biasanya kita akan contoh macam makan daging babi kan, daging khinzir. Hukum asal adalah haram, tetapi haram tu dia bergantung juga pada keadaan. Haram boleh menjadi harus sekiranya keadaan mendesak kan, ataupun darurat. Maka jikalau berlebihan kepada aspek undang-undang tadi, maka mengganggu jugalah kepada proses kesepaduan kan. Contoh ataupun agama politik dan juga ajaran sesat. Okey, ini antara perkara-perkara yang menjadi cabaranlah kepada kesepaduan nasional. Okey, ini ekstremisme agama melampau. Lihat di gambar sini macam mana agama Islam ataupun sebagai satu yang kita nampaklah apa yang cuba disampaikan mesej di sini adalah melampaulah, sanggup membakar Al-Quran kan sebagai tanda kebencian kepada agama Islam. Maka itu ekstrim. Jikalau kita menilai secara rasionalnya, tidak ada agama kat dunia kita ni pada hari ni yang mengajar penganutnya untuk ekstrim kan, melampau dalam berinteraksi dengan agama lain kan. Maka jikalau ada unsur kelampauan, ekstremisme ni, maka itu satu benda yang salah lah. Dan seterusnya adalah bawah tengok contoh kat sini. Bagaimana cuba menukar pemerintahan negara kan dengan cara bersenjata kan. Maka ini juga dengan cara yang ekstrim juga. Islam tidak menyuruh umatnya untuk berdamai atau mendirikan Islam dengan cara keganasan, bersenjata atau paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itulah antara pendekatan Islam kita. Okey, pluralisme agama. Ini plural. Mengatakan agama itu sama saja, satu. Tengok contoh di sini. Imamnya adalah golongan perempuan. Dan bagaimana keadaannya kan. Maka ini satu bentuk cara atau pendekatan cara berfikir yang salah. Kan Islam liberal, Islam bebas dan sebagainya lah. Maka ini antara bentuk-bentuk yang mengganggulah proses kesepaduan dalam konteks negara kita. Okey, dualisme. IPT bukan kilang hasil robot tapi tempat lahir insan berilmu. Apa itu dualisme? Dualisme. Iaitulah yang bertentangan kan.
Jikalau kita mencari agama, maka kita dilihat telah mengabaikan ilmu dunia kan. Sedangkan Islam ni menggalakkan kita supaya menyatukan atau bersepadu. Kesepaduan ilmu contoh kan. Kita belajar ilmu agama, kita belajar juga ilmu keduniaan, ilmu-ilmu yang bersifat keduniaan. Jikalau kita mempelajari atau mendalami ilmu-ilmu keduniaan, kita kena bersama juga sepadukan dengan ilmu agama kan. Baru tidak ada unsur dualismah. Tapi pada hari ini, jikalau kita lihat seperti ada pemisahan. Jikalau kita kejar dunia, kita tinggalkan akhirat. Jikalau kita kejar akhirat, kita tinggalkan dunia kan. Maka ini pun cabaran juga. Sepatutnya kita kena seimbangkan. Keseimbangan itulah penting dalam agama kita. Okey, apa itu keseimbangan? Keseimbangan tu wasatiyah lah. Jadi dalam kita membina kesepaduan peradaban, kita kena menggunakan pendekatan wasatiyah, kesederhanaan atau keseimbangan. Bukan menggunakan pendekatan ekstremism tadi kan ataupun radikalism. Okey. Bawah tajuk prinsip wasatiyah ini ada 4 maksud. Kesederhanaan, keseimbangan, keadilan dan kecemerlangan. Jadi apabila kita sebagai orang Islam menggunakan pendekatan wasatiyah dalam kita berinteraksi dengan kesepaduan, dengan kepelbagaian dalam konteks negara kita tadi, maka itulah caranya, iaitu kita bersederhana. Apakah itu kesederhanaan? Ini saya pulangkan sebagai satu bentuk tugasan kepada para pelajar. Cuba carikan apakah kesederhanaan itu dan bagaimana kesederhanaan itu boleh menyumbang kepada kesepaduan yang lebih baik berbanding menggunakan pendekatan keganasan ataupun kelampauan tadi. Jadi Islam menggalakkan kita bersederhana, seimbang, adil dan juga dengan pendekatan kecemerlangan. Maka jikalau kita berjaya terapkan 4 makna yang ada pada wasatiyah ni dalam pendekatan kita ke arah membina kesepaduan peradaban dalam konteks negara Malaysia, maka itulah yang terbaik. Islam itu agama yang terbaik, pendekatan juga adalah pendekatan yang terbaik. Islam sangat sesuai pada bila-bila masa, walaupun di zaman yang penuh dengan cabaran yang kita bincang tadi, Islam masih kekal relevan dan terus relevan sampai hari kiamat. Itulah agama kita. Okey, sekian sahaja dan saya harapkan kepada para pelajar supaya dapat kongsikan kefahaman daripada perbincangan kita pada petang ni dalam video ni. Dan saya harap semua dapat nyatakan nama dan kelas serta kefahamannya di bahagian komen video yang saya akan sharekan nanti. Sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.